Ini adalah 5 strategi untuk cantikkan bacaan kolesterol korang. Yang kelima, paling ramai tak tahu. Sebelum tu, jangan lupa save dulu video ni sebelum terdelete. Yang pertama, kurangkan lemak tepung. Contoh lemak tepung seperti kulit ayam, lemak daging, santan, butter dan produk tenusur. Sebab ia boleh meningkatkan tahap kolesterol jahat dalam darah. Yang kedua, tingkatkan pengambilan soluble fiber. Serat larut akan membentuk lapisan melekit yang menghalang kolesterol daripada diserap ke dalam darah. Kolesterol berlebihan akan disingkirkan dari badan. Yang ketiga, gantikan daging merah kepada ikan. Ikan bukan sahaja bantu untuk kurangkan pengambilan lemak tepung, tetapi bantu untuk meningkatkan omega 3 yang bagus untuk jantung. Yang keempat, exercise. Bersenam secara berkala dapat meningkatkan paras HDL yang kita panggil kolesterol baik tu. Bersenam juga dapat turunkan berat badan, seterusnya menurunkan paras kolesterol secara signifikan. Yang kelima, tingkatkan pengambilan sterol. So, sterol ni dia banyak je terdapat dalam sayur, buah, kacang dan kekacang. Bentuk dia sama macam kolesterol. Sebab itulah bila kita ambil, dia akan bersaing dengan kolesterol dalam sistem pencernaan dan menyingkirkan kolesterol yang berlebihan. Nak lebih mudah, korang boleh try di Vital Flow. Sebab dalam ni memang dah ada lipofitol, sejenis phytosterol yang sangat-sangat stabil dan senang diserap dalam badan. So, apa lagi boleh dapatkan di farmasi Kaisar sekarang.